Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Untuk video kali ni saya nak share cara nak buat kakus wall unit. Wall unit ni maksudnya kabinet atas lah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus start je. Sebelum tu saya lupa. Sekarang ni saya nak menggunakan blockboard 15mm yang dia punya sepatutnya ada side putih lah. Satu side putih dan satu lagi yang biasa. Tapi disebabkan ini saya nak buat yang saya punya sendiri, jadi saya gunakan 15mm blockboard yang dua-dua side kosong punya, yang tak ada warna punya. Sebab untuk kegunaan saya sendirilah. Okey. Sekarang ni kita menggunakan setting rib cut, iaitu setting belah. Saya akan belah board pada saiz 295. Sekejap, saya nak ambil saya punya barang sikit. Okay. Untuk depth wall unit 295 lah. So saya akan belah 295. Maknanya saya akan buat 5 kompartmen lah. 5 keping board, kiri kanan, atas, bawah dan dia punya shaft satu. Okay. Sekarang dia punya depth yang saya nak belah adalah 295. Okey. Untuk table saw saya macam ni lah. Dia punya cara settingan dia. Kemudian kat sini saya akan letak satu gauge. Gauge ni nanti tuan-tuan tengok, sebab saya nak cuci pada bahagian tepi board tu, saya nak cuci. Nanti saya tunjuk lah. Okey. Ini adalah blockboard 15mm yang dia kosong, tak ada warna lah. Sepatutnya ada satu side putih ataupun dua side putih untuk bahagian shaft. Sekarang ni yang untuk kegunaan saya sendiri, saya pakai yang kosong je lah. Okey. Ini blockboard ni sebenarnya dia dah potong. Dah tinggal balance dia banyak ni lah. Sepatutnya 4x8. So yang tinggal sekarang ni 4 kaki kali 625 inci macam tu lah, lebih kurang. Alright. Yang 4 kaki ni maksudnya sini ni masih, sini dengan sini ni masih belum sentuh lagi lah. Dia datang turun daripada lori, macam ni lah keadaan dia. So bahagian ni berkemungkinan dia asal kilang kan. Dia chipping. So belah ni saya akan cuci lah. Jadi itu yang masa saya ukur saya punya table saw, saya letak satu gauge ni. Sekarang ni ukuran sini sampai ke mata 295. So saya akan buka. Bila saya buka, maknanya ukuran dia dah lebih lah kan, bukan 295 lagi. Okay, jom kita belah dulu buat ni. Jadi sekarang ukuran ni bukan 295 lagi. So sekarang ni nak kena cuci lah belah ni, sebab asal kilang dia tak pernah cantik. Kita pusing, kita akan pasang gauge. Bagus ada gauge ni, maknanya kita tak dua kali ukur lah. Nak dapatkan satu nak cuci, satu nak ni, nak kena dua kali ukur kan. So ada gauge ni senang. Terus letak dia, kita dah boleh cuci dah. Sekarang ni board ada 4. Maknanya saya nak kena cari lagi sekeping lah. Okey, jadi sekarang dah ada 5 keping. Sementara masih lagi dalam keadaan setting rib cut, saya nak potong dengan plywood belakang. Untuk plywood belakang ni kita kena potong saiz siap kita punya kakus. So yang saiz kakus yang saya nak buat ni adalah
Dia punya tinggi adalah 690 kali dengan 668. Okey, jadi untuk plywood saya dah buat lah. Untuk dia punya tinggi tadi 690 kali 668. Saya suka potong, kalau nak potong plywood lah, saya akan gunakan setting rip cut. Sebab setting rip cut, kalau untuk setting rip cut ni adalah setting yang paling square, dia paling cun lah. Kalau saya boleh potong rip cut, saya akan potong rip cut. Kecuali kalau macam dia terlalu panjang sangat sampai dah, maknanya fence ni sampai dah dekat tepi ni dah tak boleh nak clamp lagi, barulah saya akan gunakan setting cross cut, iaitu setting potong. Sebab dia panjang kan. Bergantung pada keadaan lah. Tapi kalau square macam ni, saya akan lebih suka menggunakan setting rip cut lah. Sebab dia punya square tu cun. Okey, untuk plywood ni, yang untuk plywood belakang ni, saya gunakan plywood PVC. Dia ada dua jenis untuk plywood belakang ni. Dia ada PVC dengan polyester. Kalau macam polyester tu mahal sikit lah. Kalau PVC pun, PVC tu murah sikit. Murah sikit je, 2-3 ringgit je berbanding dengan polyester. Plywood ni dia thickness dia 3mm. Jadi ni kita akan letak pada bahagian belakang lah. Okey, so sekarang dah settle. Plywood dah settle, ni pun dah settle. Check dulu kayu 70 untuk tulang belakang. Nampaknya tak cukup, jadi saya akan belah untuk buat kayu 70. Oh, tak payah, rasanya ada ni. Untuk 70 ni biasanya saya akan buat banyak-banyak lah. Saya akan simpan, sebab biasanya kita gunakan kayu yang off cut lah. Kayu 70 ni sebagai tulang belakang. Alright, sekarang kita kena ubah kita punya setting potong. Kita kena ubah pada setting cross cut pula. Okay, sekarang setting cross cut ni kita belum dapat lagi dia punya square. So sekarang kita nak kena adjust fence ni supaya potongan board kita tu betul-betul cun dia punya size dia. Kita tak nak nanti dia terpotong, terkurang, terlebih dia punya ukuran dia. So cara untuk cari square fence cross cut ni, saya pernah tunjuk, ada dalam video saya sebelum ni. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah. Okey, untuk square ni sangat penting lah. Kita tak nak kita punya kakas nanti sengit-bengit. Kalau boleh cari yang se-square, seboleh-bolehnya cari yang square betul lah. Okey, dah settle. Sekarang saya akan potong dia punya kakas saya punya tinggi dulu. Untuk tinggi tadi berapa? 590. Saya akan potong pada saiz 590 lah. Okey, dua keping ni untuk dia punya kiri dan kanan 690. Okey, kenapa kita kena tukar-tukar setting? Contoh macam ni lah. Sekarang ni board ni melintang. Saya nak potong dia macam ni. Kalau kita menggunakan setting rip cut, kita nak slide board tu macam ni, agak bahaya lah. Boleh, tapi yang betul-betul handal boleh lah gunakan setting tu. Kalau kita tak gunakan ni, kita main setting cross cut, rip cut,
board kita berkemungkinan akan terpelanting. Tu sangat bahayalah. Tu yang kena ada dua setting tau. Satu cross cut, satu rip cut. Yang kita guna sekarang ni cross cut. Okey. Untuk tinggi dua keping kiri kanan dah. Sekarang kita nak buat dia punya lebar dia pula. Untuk lebar dia tadi 688. Kita potong saiz siap dulu. Kita ukur saiz siap dulu 688. Okey. So sorry, bukan 688, 6668. Betul atau meja tak cukup. Okey. Okey. Tadi saya ukur ni 668 dia punya ni. Kayu yang lebih-lebih kita kena buat potong dua ketul. So dua. Okey. Ni sebenarnya nak teknik. Kita gunakan dua ketul ni. Sepatutnya kalau 688 tolak 15 ya, 688 tolak 30 lah. Sebab ini 15 668 tolak 30, so dapat 638. Jadi thickness ni yang dua keping yang off cut tadi pada bahagian tinggi tu kita letak sini. So kita akan dapat ukuran dia 638 lah. Yang ni 668. Bila campur ni maknanya potongan yang kita dapat 638. Nanti saya terangkan apa fungsi selak ni. Okey. So pada bahagian atas, tengah dan bawah dia ada 3 keping lah. Macam tu kan. Okey. Fungsi selak 2 keping ni sebabkan kita nak assemble karkas kita macam ni kan. Macam ni dan sekeping lagi macam ni. Kalau kita dah assemble ni, maksudnya saiz siap dia dah jadi 668 lah. Kalau kita dah tolak dengan ni, maknanya potongan kita yang kita dapat 638. Okey. Kenapa susah-susah nak pakai selak? Tak nak terus ukur je 638. Okey. Thickness board ni kadang-kadang dia cakap je 15mm, tetapi kadang-kadang dia boleh jadi sama ada dia kurang 2-3mm. Maksudnya dia kurang ataupun dia terlebih 1 ke 2mm lah, macam tu lah. Contoh maksudnya board ni adalah sepatutnya 15mm, jadi dia berkurangan lebih kurang dalam 1mm, dah jadi 14mm. Macam mana cakap
Jadi kita tak boleh ikut sangat lah ukuran yang 15mm tu. So kita ambil yang ni, sebab ini dah tentu sama dengan dinding kiri dan kanan tadi tu. Ni dinding kiri kanan ni dah tentu dia punya thickness sama. Kalau dia kurang ke, dia terlebih ke, asalkan kita dapat saiz siap kita jika kita guna selak ni. Saya tak tahulah tuan-tuan boleh faham ke tak. Sebab saya nak terangkan pun tak pandai nak susun ayat tu. Okey. Dah siap tadi kan, untuk bahagian tengah, atas, tengah dan bawah. So kita nak tulang belakang. Tulang belakang kita nak kena buat saiz siap. Saiz siap maksudnya 668 lah. So kita cabut selak ni balik, sebab kita nak dapatkan saiz siap 668. Okey. Sekarang potongan board semua dah settle, plywood belakang dah settle, tulang pun dah settle. Sekarang ni kita dah boleh pergi edging kita punya board tadi. Okey, untuk edging kali ni saya nak pilih colour hitam lah, sebab colour hitam ni nak match dengan saya punya pintu. Jadi kita edging yang ni dulu lah. Edging ni colour hitam. Okey, sekarang kita punya bahan-bahan semua dah komplit potong semua. Plywood ni kita sanding sikit lah. Dia kadang ada bulu-bulu lepas kita potong tu, berbulu kan. Yalah, buat kerja tu kalau boleh semenggah lah. Walaupun untuk sendiri punya. Okey, settle ni. Okey, ni lah barang yang kita nak pakai tadi. 2 keping board 590 untuk kiri dan kanan. Yang ni untuk tengah, atas dan bawah. Tulang belakang kayu 70 saiz siap. Saiz siap maksudnya 668. Okey. Sekeping ni kita letak bawah dulu. Yang kita nak pakai ni 4, sebab satu sekeping tu adalah untuk chef. Okey, ni kiri kanan dia. Untuk assemble karkas ni, saya akan gunakan skru 45mm. Sebab ni block board, saya akan gunakan skru 45 lah. Ada je orang yang pakai nail gun. Dia pakai nail gun tu tembak tam. Cuma saya lebih berkeyakinan pakai skru lah, sebab skru kan dia ada trip kan. Jadi dia akan gigit board tu lebih kuat lah. Kalau macam pakai nail gun tu, tepuk sikit dia dah terkeluar. Tapi kalau untuk chipboard, seeloknya kita gunakan nail gun kalau nak assemble karkas. Sebab chipboard ni kalau kita pakai skru, chipboard tu akan membengkak, dia kembang, sama ada pecah tak terpecah. Memang dia tak ni, tapi untuk jangka masa lama tu mana cakap saya takut juga nak cakap ni, sebab takut nanti ada orang tak setuju. Tapi pada saya, kalau assemble karkas guna chipboard, kita tembak nail gun. Kalau untuk block board ataupun plywood, kita gunakan skru. Itu lebih kuat. Cumanya kalau pakai skru ni agak lambat lah, walaupun kita nak assemble karkas block board. Kalau macam nail gun tu laju je, tam. Okey, kita ambil yang bahagian kanan dahululah. Kemudian untuk yang atas, yang saiz 638 tadi,
638 maksudnya sebab kalau dah tambah 15 dia jadilah 668. Saya siap. So kalau nak assemble karkas, cara yang betul kita assemble daripada tepi. Ni tinggi ni. Ni board tinggi. Kita assemble dari tepi. Bukan macam ni tau. Kalau macam ni adalah ajaran yang tak betul lah. Nanti kita akan bincangkan balik pasal cara sebenarnya untuk assemble. Kenapa kita gunakan macam ni. Nanti kita akan ulas balik. So kita ikat dulu skru yang ni. Okay, pastikan yang ni flush, atas pun flush, rata elok. Kemudian letak lagi sebiji karkas, sebiji skru. Adjust elok-elok kedudukan dia. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya suka jarak daripada depan sampai ke tempat kita nak skru ni adalah lebih kurang 1 inci. Samalah, sini 1 inci, bawah pun lebih kurang 1 inci. Kalau kita letak terlalu depan, terlalu atas, takut nanti skru kita, bila kita tembak skru kita sengit, dia akan tembus ke sana. Kalau kita letak terlalu dalam, kita boleh kiau ni lah, kiau sampai dia boleh tenganga-tenganga pula. Tapi kalau jarak 1 inci, 1 inci, dia kedudukan yang cantik lah. Lagi satu barulah nampak macam pro sikit. Tak adalah kita, mana kita standardkan saja 1 inci, 1 inci. Nampaklah macam tukang tu, tukang pro. Tak adalah skru sini bertabur tak sesusun kan. Tengok pun dah macam tak apa nak kemas. Kalau macam ni 1 inci, 1 inci, nampak lagi kemas lah. Sekata je semua kan jarak skru. Okey. Untuk bahagian board yang atas 638 atas dah siap. Kemudian kita untuk yang bawah pula. Okay. Dia sebenarnya banyak teknik. Kita boleh skru atas lantai, contoh macam ni lah. Kita boleh nyet dari sini. Ataupun nak macam ni pun boleh juga. Cuma saya tak buat atas lantai lah, sebab saya nak record sambil bercakap, bagi jelas lagi lah kat tuan-tuan. Cara macam ni pun boleh je. Banyak je teknik untuk kita assemble karkas tu macam mana. Sebenarnya cara nak kontrol cordless pun kita nak kena selalu praktis jugalah. Setengah orang sampai menggetar-getar tangan kan. Mungkin dia kurang cas, ataupun dia agak nervous kan first time buat. Tambah-tambah sambil dia skru, orang tengok lagilah dia menggeletar teruk. Contoh macam panjang. Okey. So tembak, pastikan kita punya cordless ni agak skru tu masuk dia straight lah. Tak ada dah tembus board kan. Okey. Kalau tuan-tuan tak perlu, boleh lah ulang macam tarik, masuk separuh. Tak apalah, nanti cara nak guna cordless drill saya akan share jugalah kalau ada masa. Okey. Cuma untuk bahagian ni tak apalah, kita ikat macam ni lah. Susah sikit, tak apalah, saya ubah sikit kamera. Alright, so tinggal lagi skeping lah untuk bahagian belah kanan dia tadi. Kita kena pastikan lah bahagian mana yang bereging. Macam pada depan semua aging, pada bahagian belakang nanti kita nak tembak pakai plywood, nak tutup dengan plywood, dah tak nampak. So pastikan semuanya tempat aging, dan pastikan kedudukannya tempat kita skru tu jangan salah lah. Janganlah macam ni. Kadang-kadang ada budak tersasul, sana dia skru macam ni, sini dia skru macam ni, sampai sampai nak kena monitor selalu lah. Ada orang buat kerja kat kan. Kalau macam dia ada pro, tengok pun dia dah tahu dah lah. Kalau ada pro, kita bagi saiz, confirm okey je. Kalau macam baru-baru nak kena monitor kat lah, sebab dia tak tahu lagi kan.
Pastikan flush semuanya. Pastikan sinilah kita punya apa, skru ni betul-betul tengah-tengah board lah. Jangan sampai pecah kita punya board. Skru bagi tengah. Kalau macam tak confident sangat kalau macam tak confident sangat, kita lukis lah. Kita tandakan lah kat mana dia punya center kan. Ataupun ambil pembaris ukur, maknanya 15mm bahagi 2 dapatlah 7.5. Ukur lah. Tapi tak payahlah sampai nak ukur, kita boleh agak-agak je. Skru 2 biji dah cukup. Itu untuk kalau wall unit. Memang dia dah sangat-sangat kuat lah. Tapi kalau rasa nak tambah lagi skru, tambah lah, boleh je. Tapi kalau untuk base unit, saya akan letak 3 skru. Wall unit 2 skru pun dah cukup. Andai kata kita skru-skru dia tak terkeluar sikit kan, kadang-kadang board tu dia macam ada urat-urat kayu ataupun dia punya joint block tu kan. Dia akan menyebabkan kita punya ni, bila kita skru dia terlari. So kita boleh buka balik, kita cari lubang lain. Dia tak kisah sangat ada bekas-bekas ni, sebab ini pada bahagian tepi. Nanti kita akan tutup dengan sama ada kakas yang satu lagi ataupun ada side panel. Untuk tutup skru ni sebenarnya itulah. Ada orang tanya macam mana kita nak tutup skru ni. Sebenarnya untuk kakas wall unit ni kita ada lagi side panel, ataupun ada setengah tukang lain punya cara, dia terus tampal dengan laminate. Tampal laminate ni saya tak berkenan sangat lah. Dia kurang, pada mata saya tak cantik. Kita pakai side panel lagi cantik. Okey, untuk skru saya cakap tadi saya gunakan 45mm. Kita boleh guna skru daripada starting 30mm, 30, 32, 40, 45 ataupun 50. Nak pakai panjang-panjang sangat, lebih pada 50 tu tak payahlah kot, sebab takut tak kita menyusahkan kita buat kerja kan, terpecah ke apa. Lagipun skru panjang ni nak kontrol kiri kanan tu, kalau bagi yang baru-baru mungkin agak susah. Kalau pakai 45 tu, saya suka guna 45 lah. Okey, jom sekarang kita naik blade atas meja. Alright. So kita dah dapat satu kakas tu, dia punya ukuran tinggi dia 590, lebar 668. Alright. So tak siap lagi ni. Kita nak kena letak plywood belakang. Nanti saya akan terangkan lagi lah pasal dia punya depth, kenapa ukuran dia 295. Nanti saya akan terangkan lagi. Okey. Okey, untuk plywood ni pastikan dia betul-betul square. Kalau plywood ni tak square, dengan kakas-kakas kita pun tak square. Kalau kakas tak square, masa pemasangan pintu nanti akan jadi buruk. Sangat-sangat buruk. Jom kita tembak pakai stapler gun. Okey, untuk stapler gun, bulat yang saya gunakan, kita keluarkan dulu. Bulat ni adalah 10-16, 10J 16J. 16J ni maksud dia punya panjang lah. Boleh guna starting daripada 10-12 sampai 10-16. Kalau panjang sangat lagi, tak boleh lah pakai panjang sangat. Kalau pendek sangat, takut kita punya plywood ni tak kuat. Tapi kalau starting daripada 10-12 sampai 10 ataupun 10-16, itu sangat kuat untuk kita stapler plywood.
Okey. Untuk stapler gun ni boleh start, dia boleh masuk sampai 10 22 J. Tapi tak perlulah sampai pakai 22 kan. Kita pakai 16, maksimum 16 dan minimum 12. Bagi yang tak ada stapler gun, boleh pakai skru lah. Untuk skru starting boleh kita pakai daripada 12mm sampai ke 16mm. Tak perlu pun panjang-panjang lagi. Kalau panjang-panjang sangat, susah kita nak buat kerja, lambat. Kalau pendek sangat, takut dia tak lekang, dia lekang. Ataupun cara yang paling cepat, guna stapler gun. Sebenarnya saya masih ada lagi satu teknik lah, macam mana nak dapatkan potongan plywood yang square. Tapi saya takut nanti tuan-tuan video ni terlalu panjang. Cukuplah sekadar saya cakap, kalau nak potong plywood, pastikan dia betul-betul square. Tapi saya ada cara lah. Nanti kalau ada masa saya akan kongsikan lagi. Itulah, banyak nak kena belajar pasal kabinet ni. Okey, untuk jarak stapler lebih kurang dalam 3 inci, 3 inci, 3 inci, 3 inci lah jarak dia. Jangan terlalu rapat sangat. Kalau rapat sangat nanti banyak pula bulut nak pakai. Kalau terlalu renggang, nanti kalau kita tekan, dia macam ada nampak satu gap atau bermelubang. Itu tak cantik lah. Jadi kalau nak cun 3 inci, 3 inci, 3 inci pun itu cantik. 4 inci pun okey jugalah. Cuma saya biasakan dengan 3 inci ni. Jadi ikut je lah. Okey. Biasakan kita skru sebelah dulu. Okey, kalau kita dah skru sebelah, sebab karkas ni kita boleh tolak macam ni kan. Jadi kita boleh kiau dia sikit lah, bagi dia mengikut apa, karkas ni mengikut bentuk plywood ni. Sebab kita nak dapatkan square, follow square apa, follow square plywood. Untuk nail stapler gun ni saya letakkan keping kayu untuk dia berdiri tegak lah. Kalau tak ada kayu ni, payah sikit kita nak kontrol kadang sengit macam tu kan. Nak kena apa, nak kena hold macam tu kan, kontrol tangan kita pergi tegak. Tapi kalau ada kayu ni, dia terletak lah, duduk straight je. Kita punya apa, paku tu turun straight je. Jangan follow saya punya kelajuan lah. Kalau tuan-tuan tak ni, sebab saya dah biasa sehari buat kerja yang sama. Jadi itu yang boleh laju tu. Okey, selepas dah stapler tadi, cuba kemaskan balik lah kita punya ni. Pakai sandpaper lah, gosok sikit bagi dia cantik lagi. Okey, sekarang ni kita nak kena letak tulang kat belakang dia. Tulang ni adalah sebab kita dah potong saiz siap tadi kan, kena letak macam ni lah. Dia dalam keadaan melintang. Dia tak boleh menegak macam ni kan. Kalau menegak ni dia punya saiz dah lain lah. Seelok-eloknya kita pasang melintang lah. Fungsi tulang belakang ni nanti kita skru dulu yang ni. Nanti saya akan terangkan. Bawah dah. Kita buat untuk atas pula. Tak kisahlah mana atas mana bawah pun tak kisah sebenarnya. Asalkan dia punya tinggi mana satu, lebar mana satu, itu kita kena check lah.
Okey. Untuk skru tulang belakang, ingat kena buat 1 2 1 2. Kemudian tengah ni letak sebiji lah. Kalau macam dia kaka sepanjang lagi, kita letak, boleh letak lagi lah 2 biji skru lagi. Kemudian belah sini pun 2 2. Okey. Fungsi tulang ni, nanti kita nak gantung wall unit kita ni. So ini dia akan rapat pada dinding rumah. So nanti kita akan hammer drill, cucuk dekat tulang belakang ni supaya kakas ni boleh melekat lah. Untuk wall plug yang kita gunakan adalah 8x3 wall plug putih nylon tu. So nanti wall plug tu akan tembus kat tu. Jadi tulang belakang ni akan support lah kita punya berat kakas kita tu. Tak apa, nanti kalau saya masukkan video sikit-sikit lah bagi tuan nampak macam mana cara saya wall plug ke dinding kakas ni. Alright. Jadi sekarang kakas kita pun dah siap. Cuma tinggal lagi nanti akan letak shaft lah. Shaft support untuk kita letak shaft. Okey, untuk shaft ni seeloknya kita belah, jangan belah depan, belah belakang lah. Buang dalam 16mm biar sekejap biar dia termasuk ke dalam sikit. Sekejap, saya cari contoh buat. Contoh. Nanti kita dah buang 16mm yang shaft tadi, biar shaft ni dia termasuk dalam sikit. Kalau kita letak ke depan sama dengan depan ni punya saiz, masa pasang pintu nanti mungkin ada masalah, ataupun kadang-kadang dia terkeluar sedikit. Dia terkeluar macam tu kan, sama dia terkeluar ataupun dia ke dalam, jadi tak cantik. So kalau kita buang 16mm, dia masuk dia pun kita tak perasan lah, sama ada dia terlebih atau terkurang kita tak perasan. Dan masa pasang pintu tak ada masalah. Okay. Kalau nak pasang shaft support ni, tengok pada keperluan lah. Mana nak bagi sama-sama center tengah-tengah ke, ataupun kita nak tinggi lagi ke, nak bawah lagi ke, tengok pada kegunaan lah. Okay. Alright, dah siap. Macam saya cakap tadi lah, saya gunakan blockboard yang kosong. Tuan-tuan boleh pakai, kalau untuk umum-umum customer lah, seloknya pakai yang satu set putih, ataupun satu set putih untuk bahagian tepi atas, dan dua set putih untuk shaft dan bawah. Sebab yang bawah kita akan nampak kan. So cari board yang dua set putih lah. Ataupun kalau tak nak pening kepala, terus pakai chipboard je. Chipboard, sebab chipboard melamin lah. Melamin dia dua set, ada warna putih tu kan. Jadi tak pening-pening kepala sangat. Kalau kita pakai satu set putih, lepas tu nak pakai dua set putih untuk buat cut list lah, takut tuan-tuan terkeliru. Itu pun boleh jadi juga. Kat mana satu kita nak, masa buat kiraan dia tu memang kita punya imajinasi tu nak kena tinggi lah. Dekat mana nak pakai board yang dua set putih, kat mana nak pakai board yang satu set putih. Sebab blockboard ni kalau kita terus pakai dua set putih, harga blockboard yang dua set putih tu dia mahal, lebih mahal. Takut nanti niaga tak dapat untung kan. Lagipun tak ada, kalau kita pakai dua-dua set putih macam tak ada function lah, sebab benda ni atas ni belah atas dan kiri dan kanan dah tertutup dengan set, sama ada set kena ataupun kakas yang sebelah lagi. Jadi macam tak berbaloi lah nak pakai dua set putih. Tapi kalau tuan-tuan tak kisah nak pakai dua set putih pun pakai je. Itu kita sendirilah yang macam mana lah. Tengok pada keperluan kita lah. Keperluan kita lah. Kalau kita mampu nak pakai dua set putih, pakai dua set putih terus. Okey. Sekejap saya ambil tali tape. Okey. So saiz kakas yang saya cakap tadi, tinggi dia 590 kali 668. Jadi kita dapatlah saiz siap dia 668. Okey. Ini yang tengah tadi kan kita ada pasang selok kiri kanan lah masa potong table saw ni. Ni lah. Contohnya kita bayangkan kita pakai board tu lah dekat selak tu. Dua keping kan. Sini keping, sini keping. Jadi kita dapatlah saiz setengah. Saiz setengah 668. Kan? Sepatutnya 638, tapi kadang-kadang thickness board ni dia sama ada dia terkurang 1mm ataupun terlebih 1mm kan. Kita tak tahu. Kalau kita pasang selak tu kiri kanan,
confirm saiz dia mesti tepat. Sebab kita kalau boleh saiz tu nak betul-betul saiz siap, nak kena cun saiz dia. Takut nanti sebab kita punya pintu, sama ada pintu ni nanti dia punya gap terlalu banyak, ataupun nanti pintu tu akan terlalu rapat sebab saiz dia dah lari kan. 2-3 mm pun sebenarnya ada efek jugalah. Okey, untuk dia punya tinggi ni sebenarnya tak kisah, tuan-tuan boleh custom ikut kesesuaian lah. Dan untuk dia punya lebar pun ikut kesesuaian juga, tak kisah. Dia tak ada saiz yang standard. Kalau macam kita nak full height, bagilah tinggi lagi kakas kita kan. Kalau kita nak rendah-rendah, comel-comel je, buatlah rendah-rendah je. Macam contoh 590 ke 600 ke, terpulang. Cuma untuk depth, saya akan buat 295 mm. Saya standardkan saya punya depth kabinet ni adalah 295. Kalau 295 ni dia tak akan ada masalah. Kalau kita nak pasang kitchen hood, maknanya hood nanti dia tak ada terlebih, saiz dia kakas ni terlalu terlebih ataupun terlalu ke dalam. Terlalu kelebih ataupun ke dalam, lebih kurang itulah. Dia ngam-ngam pakai. Kita boleh starting buat sebenarnya banyak mazhab dalam pembuatan kakas wall unit ni. Ada yang starting 280, 300, 320, tak kisahlah. Dua kaki pun boleh juga. Itu pun masih dipanggil wall unit. Tapi ingatlah, kalau wall unit yang terlalu besar sampai ke 2 kaki tu, ingat, lagi besar kakas lagi banyak customer kita akan sumbat barang. Jadi kekuatan itu kita tak boleh nak jamin tau. Ada yang letak pinggan mangkuk lah, apalah, kita tak tahu. Ingatlah risiko dia kalau kita buat kakas yang terlalu besar, nanti macam-macam barang dia tahu, lepas tu kabinet dia pun reban, dia akan salahkan kita balik. Jadi kalau macam saya standardkan 295 lah dia punya depth. Okey. Banyak mazhab yang pakai lagi. Contohnya dia tak menggunakan sistem tulang ni. Saya kalau sistem tulang ni sebenarnya banyak kelebihan tau. Kita contohkan ini dinding lah, dinding rumah. So dinding rumah berkemungkinan dia punya dinding tu tak betul-betul straight lah. Kadang-kadang ada dinding yang bengkak tengah kan. Jadi kalau dinding tu ada masalah, kita contohlah kalau saya lukis sikit lah dekat sini. Kalau tak faham lukis kan, saya lukis sikit. Okey. Ni tak apalah, ni kata saya conteng lah kan. Okey. Contoh kalau ni dinding rumah tu dia bengkak. So keadaan tulang tadi dia duduk dekat sini. Yang bengkak ni masih ada dalam kat dalam lah, dia tak akan tersentuh dengan kakas. Jadi kakas kita masih lagi kita boleh adjust dia punya apa, kalau kita tembak laser dia masih dalam keadaan tegak lah, kita boleh adjust dia kedudukan yang tegak. Kalau kita menggunakan satu lagi sistem, dia menggunakan sistem belacan. Belacan ni dia akan belah, inilah dia akan belah, kemudian dia sumbat plywood dalam, kemudian dia akan letak. Itu mungkin ada susah sikit lah. So, lagi satu susah sikit kita nak, kalau dapat kena dinding yang bengkak macam ni, kita nak dapat dia tegak tu agak susah. Lagi satu, contoh kalau ada, ni saya conteng lagi. Contohlah ni rumah, ni kita ambil pada tepi lah, dinding di rumah, kemudian sini ada tile kan. Tile backsplash je lah, tile rumah kan. So nanti kalau tulang ni, tulang atas mungkin tak ada masalah lah, tapi tulang bawah ni mungkin akan tersangkut tile, sebab tile kan dia ada terkeluar sikit. Tulang ni kita boleh ubah lah, kita ubah naik atas sikit ke ya. Contoh macam ni lah. Tulang ni kita ubah naik atas sikit, supaya ini kakas kita kan, supaya tulang belakang ni dia boleh naik atas tile. Kalau kita tak, contoh kalau kita pakai sistem belacan ni duduk dalam, kita terpaksa ikut tinggi tile. Ni tile lah, kita terpaksa ikut, kakas kita mesti duduk atas tile. Kalau tidak kita nak, kalau kita turunkan lah, nanti kakas kita mungkin akan, kita ikut saiz yang kita nak, kaki kita akan condong sebab tertimbul dengan tile.
Itulah, tu yang saya cakap, sistem guna tulang belakang ni lebih efisien lah bagi saya. Tapi macam mana, setiap orang dia ada pandangan dia sendirilah. Dia lebih yakin dengan apa yang dia pakai. Mungkin juga yang pakai sistem lacan, dia rasa dia boleh handle keadaan-keadaan, situasi-situasi macam ada tile terlebih. Tile rumah ni kadang-kadang tak menentu tau. Ada yang letak sampai daripada lantai sampai atas 6 kaki, ada yang sampai full, ada yang ikut standard 5 kaki. Tak menentu. Mungkin dia kalau dah jumpa situasi tu, dia ada cara lah nak handle macam mana situasi macam tu, supaya dapat ketinggian kaka dia tadi seperti yang dia nak. Saya ingat sampai kat situ lah kot, dah tak tahu nak ni apa lagi. Okey, nanti saya akan share sikit lah pemasangan. Pemasangan, kalau pemasangan dia nak gantung wall unit ni macam mana. Dan saya akan tunjukkan lagi kelebihan menggunakan tulang ni, kelebihan pakai tulang ni macam mana. Dia cepat tau, pantas. Kita buat kerja pun cepat dan pantas. Cepat, pantas, kemas lah. Okey. Untuk skru nanti, kita punya kabinet sebenarnya kita akan lagi tutup dengan side panel. Side panel maksudnya buat berwarna sama dengan pintu. Ada juga yang buat panel color lain, pintu color lain pun tak kisah sebenarnya. Cuma yang saya nak masuk kat sini adalah panel lah. Untuk side panel yang saya akan buat adalah 340mm. Saya ambil satu contoh lah side panel yang saya dah buat. Okey. Tempat skru ni kita akan tutup dengan side panel lah. Rabuk. Okey. So nanti dia akan terkeluar depan ni dalam 25mm lah. Daripada jarak sini sampai ke depan panel ni 25mm. Jadi 25mm panel yang terlebih ni, ini kita boleh masuk pintu lah. Pintu dia kita akan duduk macam tu kan. Jadi kabinet kita akan nampak lagi cantik lah. Ataupun ada setengah orang dia terus balut dengan laminate. Dah pasang-pasang kakas, tepi-tepi ni dia baru nak balut dengan laminate. Sebenarnya itu ada masalah jugalah. Saya tengok yang baru-baru, kalau yang dia tak belajar kabinet, dia akan buat macam tu lah. Pernah jadi satu kes saya tengok. Saya mana nak cerita sangat lah. Kalau nak balut laminate pun boleh, tapi kena buat bagi kemas lah. Itulah cerita dia. Alright, saya ingat sampai kat sini lupa perkongsian saya. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu lah. Kalau macam ada benda yang masih blur-blur tak faham, nanti tengoklah dalam komen tu, kita akan sembang-sembang tengoklah macam mana. Alright, penat juga. Jumpa lagi lepas ni insyaAllah. Kalau ada apa-apa yang terlebih terkurang ataupun yang saya tak setuju, saya minta maaf lah. Okey, jumpa lagi di lain konten insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi.